Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, macam biasalah kita akan buat ulasan perlawanan antara JDT versus Brunei di PMM, yang mana JDT menang besar 10-0 pada perlawanan ni. Sekali lagi saya tekankan yang Brunei bukanlah kualiti Liga Super yang diperlukan untuk menaikkan intensity ataupun untuk menaikkan taraf permainan. Mereka masih lagi ketinggalan jauh lah, walaupun dibarisi pemain-pemain seperti Ramadan Sananta, Oliveira, Syafiq Ahmad dan sebagainya, tetapi mereka masih lagi belum menunjukkan satu perkara yang positif dalam saingan Liga Super. Walaupun semalam Brunei kena red card, memang kita boleh nampak yang JDT yang memegang game. Brunei lebih kepada counter attack dan mereka adalah dua percubaan daripada Muri dan juga Ramadan Sananta yang menguji Shihan lah. Tetapi kedua-dua percubaan tersebut tidak berjaya untuk di-execute dengan baiklah ke dalam gawang pasukan JDT. Baik, tanpa buang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan JDT. Apakah perkara yang positif ataupun perkara yang kita boleh highlightkan lah tentang pasukan JDT pada perlawanan ni. Perkara pertama yang kita boleh highlight dalam perlawanan ni adalah tentang bahagian tengah. Kalau kita lihat untuk game ni, 3 midfield pasukan JDT iaitu Afiq Fazail, Nacho Mendes dan juga Ake bermain dengan sangat baik. Boleh saya katakan sedemikianlah. Yang mana Nacho Mendes dan juga Afiq Fazail, mereka berdua bermain dalam sistem double pivot. Tetapi dalam game ni, mereka berdua menunjukkan combination play mereka di kawasan middle third. Dari segi melakukan circulation ball dan juga dari segi movement, dari segi melakukan hantaran-hantaran jauh dan juga chance side, mereka berdua berjaya menjalankan tugas dengan baiklah. Kita boleh nampak bagaimana kedua-dua pemain ni sebenarnya ada persamaan. Kalau orang tanya saya apa persamaan tersebut, adalah dari segi mereka punya long ball distribution, yang mana kita boleh nampak Nacho Mendes punya long ball distribution ataupun bagaimana dia menukar arah perlawanan dari kanan atau ke kiri ataupun dengan hantaran-hantaran jauh. Beliau adalah seorang passer ataupun seorang player yang mempunyai akurasi yang bagus dari segi long ball punya passing lah. Manakala untuk Afiq Fazail, memang kita boleh nampak dia bertindak sebagai deep line playmaker dan dia sentiasa bergerak satu langkah ke hadapan di depan Nacho Mendes lah. Jadi untuk perlawanan semalam, Afiq Fazail pun banyak dictate tempo, banyak melakukan passes-passes yang efisien dan juga through ball yang bagus ke bahagian hadapan, menunjukkan yang dia adalah seorang player yang berkualiti, bukan sahaja dari segi work rate, passing dan sebagainya, tetapi mempunyai vision yang bagus untuk supply bola ke depan. Contoh kita ambil tak payah jauh lah, bagaimana pergerakan dari bawah untuk pasukan JDT bermula dari Nacho Mendes ke Afiq Fazail, dan Afiq membuat satu through ball kepada backsen dan backsen menyudahkan bola tersebut dengan baik. So dekat situ kita boleh nampak lah bagaimana ball progression, combination play antara kedua-dua player ni telah menunjukkan satu hasil yang bagus dalam beberapa perlawanan yang lepas lagi. Jadi keserasian yang dibentuk antara Afiq dan juga Nacho Mendes dalam sistem double pivot JDT ni memberikan satu perkara positif side untuk midfield department pasukan JDT in term of mereka nak bantu ataupun collect the ball dari bawah ataupun nak melakukan ball progression ataupun untuk menyerang lah. So dari segi defensif, memang mereka berdua ni dah improve a lot lah untuk recovery dan juga dari segi mereka punya pressing serta agresif. So benda tu telah menunjukkan satu benda yang positif untuk bahagian tengah. Manakala untuk Akeze, macam biasa dia lebih bertindak kepada satu free roll ataupun bebas lah untuk bergerak di mana-mana kawasan. Yang semalam Akeze menunjukkan satu kualiti yang bagus dari segi supporting play. Dia banyak cover up untuk berada di half space kanan untuk bantu Arif Aiman, ataupun dia berada di zone 14 as a number 10 ataupun half space kiri lah. Jadi peranan daripada Akeze ni membolehkan yang dia bergerak dengan lebih banyak di tempat ruang, sama ada di final third ataupun di kawasan tengah. Jadi dengan kelebihan yang Akeze ada ni adalah dia punya long shooting range. Kita boleh nampak ya
lah, yang sebenarnya dalam beberapa game yang lepas Akeza ni dia dah mula tunjuk yang dia suka untuk rembat dari jauh lah ataupun shoot dari jauh. Jadi benda tu memang dia punya kepakaran. Jadi mungkin kita akan nampak sesuatu yang akan lebih efisien untuk game-game yang akan datang. Dari segi kreativiti memang dia ada, daripada segi create chances memang dia ada. So complete lah 3 midfield JDT ni sering support each other dan bagus dalam menggerakkan bola dan juga defensive duty. Itu yang saya suka lah yang pertama. Yang kedua, kalau kita tengok game ni, apa yang bagus tentang pasukan JDT adalah tentang Arif Aiman. Macam biasa Arif Aiman ni kalau dia perform memang tak banyak saya nak cakap sebab dia memang antara player yang perform gila-gila. Tetapi untuk perlawanan semalam, apa yang saya suka tentang Arif Aiman selain daripada dia punya dribbling, daripada body feint, daripada dia punya acahan nak beat pertahanan dan sebagainya, adalah dari segi quality crosses dan bagaimana dia cuba untuk bentuk combination play dan juga through ball ataupun cut passing kepada bahagian hadapan ke dalam kotak penalti lah. So kita boleh nampak bagaimana kalau Arif Aiman jadi winger yang more to supply. Jadi bila dia boleh untuk supply bola, dia akan jadi seorang assister yang berjaya ataupun seorang assist lah. Jadi benda tu berjaya ditunjukkan oleh Arif Aiman pada perlawanan semalam. The different side, bukannya Arif Aiman tak pernah assist sebelum ni, tapi this is one of the game yang dia very effective. Bagaimana dia nak supplying ball, bagaimana dia nak crosses, decision making dia on point. So benda tu yang bagus untuk Arif Aiman lah. Jadi kalau dia boleh contribute macam tu, memang superb lah. Dan untuk bahagian tengah, untuk striker kita boleh tengok gandingan antara Romel dengan Beksen. Bagi saya game ni Romel Morales memang sepatutnya dapat banyak gol, tapi Haimi goalkeeper Brunei pun perform, and jadi tapi Romel akhirnya dapat juga. That is a very good thing lah. And Romel game ni work rate bagus, link up play bagus, and dia punya create space bagus. Tetapi yang dapat highlight of course lah Beksen. Sebab apa saya kata Beksen? Sebab Beksen untuk game ni dia menunjukkan satu kualiti yang mana dia very clinical. Daripada 10 percubaan ataupun daripada beberapa cubaan, kita ambil contoh sahajalah, dari 5 percubaan dia akan skor 3 lah. So benda tu menunjukkan yang dia seorang striker yang clinical. Sebab apa dia clinical? Satu, finishing wise dia bagus lah. Lagi satu, dari segi positioning, bagaimana dia punya positioning ketika dia receive the ball, ketika dia membaca hantaran. So dia pandai react to the ball yang dia nak, sebelum bola tu nak sampai ke dia tahu apa yang dia perlu buat dan bagaimana dia nak sudahkan benda tu. So Beksen berjaya buat benda tu. So combination antara Beksen and Romel is very good lah. Bagi saya terkekalkan je lah Beksen dengan Romel untuk every game. Tak perlu turunkan Jairo sebab Figueiredo dah tak ada, tapi dua-dua player ni show something yang mereka boleh buat untuk team. So that is a good thing lah untuk JDT. Dan untuk game ni juga, untuk backline, sebenarnya saya boleh puji untuk backline JDT, iaitu Park bermain sebagai centre back is not an easy thing lah, sebab dia bukannya pure dekat situ. Matt Davis macam biasa main right centre back dan juga Glauder. Cumanya ada a few mistake, mereka masih lagi agak gopoh lah dalam 5 minit 10 minit macam tu. Tapi overall selepas tu mereka berjaya settle down dan mereka berjaya untuk involve dalam ball progression dan juga bawa bola dengan main hard line dan sebagainya. Tetapi untuk Shihan sebenarnya saya nak puji, sebab Shihan ni kalau anda tengok game-game ataupun ulasan saya yang setahun ataupun tahun lepas lah, saya menyatakan yang Shihan punya improve adalah more to dia punya footwork. Tetapi untuk season ni kita tak nampak sangat yang dia guna footwork ataupun dia punya distribution ball ataupun dia punya hantaran-hantaran ke depan dengan direct. Tetapi untuk game ni dia berjaya buat satu assist And so semalam Shihan berjaya buat satu assist kepada Oscar Arribas, which is Oscar Arribas memang tengah on form. Saya tak mau cakap banyak. Oscar Arribas memang bagus gila semalam dengan satu larian lepas dia receive bola pada Shihan tu, memang bagus lah. Cumanya Shihan dia buat macam tu is something yang marvelous, meletup lah, sebab jarang-jarang goalkeeper naik assist dekat Malaysia, tapi Shihan buat semalam memang 4-2. So Shihan punya vision, Shihan punya long ball distribution daripada pegang bola dia sepak. So that is a very good thing untuk JDT yang nak melakukan counter attack dengan winger yang laju, mungkin akan boleh repeat the same pattern untuk the next game lah. Jadi overall selepas second half dan sebagainya, JDT melakukan banyak pertukaran, tetapi pertukaran yang dibawa masuk tu bagi saya yang most the highlight
highlighted, benda yang saya nak highlight adalah tentang Hidalgo, which is kemasukan Hidalgo semalam memang membuktikan sesuatu yang efektif, yang mana Hidalgo dah ready. I'm ready to be the first choice untuk JDT, and I ready to compete lah. Dia ibarat dia menunjukkan kata-kata sedemikian. Sebab apa? Sebab dia masuk dengan satu gol yang bagus, positioning dia on point, dan dalam masa yang sama dia assist kepada backset dengan Romel. Ingat senang lah masuk daripada simpanan nak bagi impact, susah. Tapi semalam Hidalgo buat benda tu, so memang bagus gila. Dan saya happy Hong Wan juga turun. Hong Wan ada buat satu killer pass kepada Heberty, and tapi overall ada banyak-banyak pemain yang dibawa masuk. Memang saya suka tentang ni lah, tentang Hidalgo. Dan untuk Jairo semalam satu gol, which is bagi saya okey lah untuk dia build balik dia punya confidence. Untuk Brunei, mereka punya tactical wise daripada segi direct gameplay, long ball, cari Ramadan Sananta, cari Murid is not very effective, and memang boleh create 2 peluang, tapi lepas dapat kad merah mereka seakan-akan demotivated lah. Mereka dah tak nampak yang mereka willing to play. Tapi kudos untuk goalkeeper sebab menyelamatkan. Kalau goalkeeper tak ada, mungkin semalam kena lebih daripada 10 lah untuk Brunei. So kena perbaiki lagi lah untuk Brunei. You need to show that you deserve to play in Malaysian Super League lah. Jadi itu je ulasan saya. Assalamualaikum.